5. Saya Itu ada pengalaman, ada juga sejarah yang agak menarik lah untuk kita tengok penulis-penulis buku yang kaya raya. Sebagai contoh, Legenda Budak Setan, Ahadi Akasha. kaya raya. Oi, sebab dia dah dijadikan filem dan sebagainya. So orang bayar untuk rights ya, semua tu right, apa semua. So Make Money sebenarnya berdasarkan rights ke Tak kisah kalau kita nak go Yang paling international, yang paling besar taklah buku yang terjual lah. Tapi kalau kita nak go international, right, J.K. Rowling for example. Kalau Malaysia Abdul Latif Talib sulit itu antara yang berjaya. Dia pernah ada satu masa memang dia antara yang penerima royalty yang sangat banyak, sampai dia sendiri kata dia kena buat sendiri lah. Sebab penerbit sendiri pun susah nak bagi royalty. Bukan susah, maksudnya susah, tinggi lah royalty untuk dibayar. Tapi kalau tanya saya, yang paling tinggi antara-antaranya adalah Ahadi Akasha, Legenda Budak Setan. Tapi macam satu je buku yang macam mainstream, aku banyak lagi. Tu dia siri. Lagi dapat cerita siri Kalau dan banyak buku yang berjaya tapi tidak kaya raya. Saya bagi contoh, Anak-anak Sidik, komik yang berjaya. Tapi mungkin ada benda yang kita kena tengok balik lah. Ada sebab banyak ekosistem dan kenapa akhirnya dia ni. Mastika, satu majalah yang sangat-sangat berjaya. Ada lagi sekarang? Tak ada. Saya dia dah dijual lah kan. Selalu kalau teruk-teruk pun Lala dia akan jadi macam social media account lah. Mastika kan macam The Star ke apa, Lala daripada surat khabar jadi account. Tapi sekarang dah tak ada Mastika. Tak ada. Legend tu. Legend tu. Saya pun tahu kan. Tapi dia tu saya dengar kata ada orang dah beli lah. Dia masih jual something, tapi saya tak pasti apa maksud. Ada yang ada copyright, hak izin terbit dengan hak izin cetak lain kan. So dia ada banyak lah, complicated dekat situ sikit.